sekarang kita nak dengar pula. Apa hal? Apa lagu yang kau selalu dengar dan Yang tengah in lah. Yang dan, kereta kebuka. Dawai yang telah lama ku petik sumbang. Kalau gua nyanyi sumbang bro. Tak payah nyanyi. Aku bukan penyanyi, pelakon. Ex-pelakon. Okey, terubah juga rindu aku. Okey. Okay, kita ada banyak question kan, daripada Instagram, daripada TikTok, daripada all this NGL whatever yang tak nak kasih tahu nama diorang tapi diorang ada soalan. Yep. But before that, Aha. Apa ni? Kita ada Ada gift ada gift Khazanah. dia bukan gift, dia Tiga hari 2 malam di khazanah. Hotel New World. Dia khazanah untuk di-sharekan. So tengok yang sana boleh nampak kan? Siapa ni? Cuba teka Tengok. siapakah Siapa ini? Tengok gambar siapa tu? Ya Allah. Elok budak ni. Elok budak ni. Saya tu hari datang bawa gambar dia. Hari ni saya bawa orang dia. Betul. Gua kirakan dulu pun bug juga. Kamera mana ni? Kamera. Gua happening tu bug juga gua dulu Sini. mana? Sini. Mana lah tak jadi playboy si jahanam ni. Sini aku tunjuk sini. Tunjuk dia orang lah. Kamera. Ini kalau bahasa budak-budak gebo kat KL. Steam sendiri apa? Sedap dah ni. Steam sendiri. Mari. Elok anak mak ni. Penonton, mari. Inilah dia. Ini dulu saiz pinggan 30, sekarang dah 42 dah. Nampak? Inilah dia Mikael pada tahun 2000. Siapa cakap dulu gua tak handsome? 2009. 2009. How many years ago? 15 Ini years dia. ago. Macam Ingat mana lagi ni? tak? Daripada gini boleh jadi gini. Macam mana ni? Apa sekarang buruk sangat apa Tak jadi lah, gini? Tak ada apa motif korang tunjuk aku benda Ingat tu? tak lagu tu? Ingat tak lagu tu? Ingat tak? Peringatan. Tapi ingat tak cerita apa? Cerita apa? Tu gambar daripada cerita apa? Tak ingat ah. Cerita apa? Raya Suraya. Raya Suraya. Punya gambar. Raya Suraya kita ada 2009 2009. Hari Raya 2009. Saat yang saya nantikan setiap hari ialah saat bila anda menghantar kek ke rumah saya. Suraya, saya tak dapat lupakan awak. Awak tahu tak? Saat yang paling saya nantikan setiap hari adalah saat kedatangan awak menghantar kek ke rumah saya. Saya rasa awak bagaikan seorang bidadari yang dicipta untuk membahagiakan saya. Tapi dia ingat. Aku baru nak tunjuk dia. Bro, gua ni tak lupa asal usul bro. Suraya tu walaupun nampak simple adalah satu bermakna it's a beautiful story. Ya, yang sekarang tak ada orang buat lagi. Cute lah Cute lah. Sekarang macam cerita cute semua dan tak cute lah. Tak cute lah. Tak cute lah. Kurang Best cute lah. lah. Okay. Apa soalan nak tanya? Tak, aku nak tunjuk. Baru aku tadi nak cakap, kau ingat tak dialog mana? Dia ingat lah, belum ingat. apa-apa dia ingat. Ya Dalam Allah, ya favourite dia. ampun. Tengok. Korang masih ada skrip dia? Tak, bukan skrip aja. Apa? Apa video? Apa ya? Oi, bunyi. Tapi nanti kita akan superimpose. Ni kan bulan puasa. Sabarlah, saya nak terus terang awak. Dah terang nak bersuluh lagi. Memang Mau cik tak ingat hang tabuk kek kat muka aku? Nanti kita boleh Okey, jadi ada satu soalan post, actually. dekat post kita taruh. Ada satu soalan daripada one of the peminat. Dia ingat yang apa ni telemovie ni Raya Suraya. So dia tanya, what was it like to have that cake smash on his face? To you or to me? To you lah. Untuk aku Takkan untuk aku. Dia masih ingat lagi tau. Dia ingat lagi. Untuk aku, dia ni marah aku betul-betul ke apa sah? Kek tu dia tonyo, dia dah pusing-pusing. Dia ingat apa? Muka aku apa? It was a very funny experience lah. Kita berlakon lah. Tapi this is the only time yang aku berlakon orang taruh kek kat muka aku lah. So dia bermakna. So how I feel as an actor, it's a part of the job. Cuma best lah. Tapi tak best sangat lah. Tapi so aku macam terharu lah. Rasanya akulah orang yang the one and only smash cake kat muka kau lah. Tu aku rasa macam Dina ada marah aku tadi ke tengah rehearsal ke? 2 kali kan? 2 kali apa? 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. 2 takes kan? Tak, 2 kali kau kena smash. Oh ya, in the story 2 kali. 2 kali.
Aku Itulah sengaja. masalahnya. Kau memang suka jalan muka aku. Ya, muka cantik sangat kan. Muka handsome. Orang try nak. Cik. Tapi bukan kau producer yang dulu kalau cast orang semua mesti kena good looking ke? Aku masih ingat cast-cast Raya Suraya. Kita ada Isyam Hamid yang wow, handsome-nya tidak terhingga. Kita ada Alfa Riza Wangit yang jambu at that Alfa time. Riza. Kita ada Nora J Yes. pun jambu at that time. Kita ada kau pun jambu. Aku paling jambu lah. Kau paling top lah. Jambu bowl. Aku betul. Jambu bowl. Poi. Aku remember korang you like to cast people who look good. Yalah, kita Tapi nak at the same time, look good tapi dia orang bagus. Yalah. So aku feel Nora J, Farah, Isyam are all good actors. bukan only Tapi look tak boleh good pergi kita dua lah. Anyway, kau Yalah, tidak. bukan only bukan only look good tapi semua berbakat. Ya, ya, ya. Bakat juga penting. Ya benar, benar. Sorry saya bukan pegang handphone pasal root ke apa, saya nak baca soalan dia. Okay. Okey, apa Ni soalan daripada, this is under the acting question Okay. IG dia, okay tak apalah, Zidane001. Okay, I want to ask, why he left Malaysian industry? Cause I believe he will make a name before Aaron Aziz back then, and does he regret his choice? Cik, aku macam Okay, during my time kan, tahun 2002, 2003 tu, social media tak kuat. So although I was the first hero for Fazura dalam Bicara Hati, the movie was not a hit. Okay. So lepas tu tak ada job. Lepas bila tak ada job tu merimpat. So at that point pun my competitors, people like Jihan Miskin, Farid Kamil, ada lagi aktor-aktor yang that time baru nak naik. So I feel very left out. Dan aku ni tak boleh, sorry to say, aku ni tak boleh dibully lah. Aku kalau, you know, certain directors ada dia punya crony, certain producers ada dia punya crony. So aku tak boleh main that game yang dengar kata. So aku find that tak ada rezeki kat Malaysia, aku balik Singapore. So aku balik Singapore, which is actually kalau dalam perjalanan berlakon aku regret lah. I should have stayed. Pasal the thing is kan, banyak orang mungkin don't feel the same way. Tapi acting was something yang aku was very passionate about. Kalau tidak, aku won't last 17 years in the scene lah. Something which I want to do. I shouldn't have come back lah. So it was a mistake. So kau rasa waktu tu tak ada support lah. Tak ada support, tak ada relative. Seorang lagi So aku feel left out. So aku balik lah. Bukan senang. It's not easy. Bila kau balik kau tak cakap ke macam kau nak make a comeback? I tried to come back, pergi casting, but it didn't work. Tak lah. Maybe kau rasa tak. Aku rasa rezeki aku tak ada kat situ. Yalah, tak So ada. aku balik lah. Which aku regret lah. I should have fought more. Yeah. Pasal dia cakap I could have been big as even Aaron better. Even better. So waktu tu belum even Aaron Aziz belum masuk. Belum. Isam Ahmad lagi belum. Belum. Isam Hamid. Isam Hamid later. Ahmad siapa? Ahmad siapa? Hamid. Kau Isam ni Hamid. tukar nama bapa orang. Isam Hamid. Syamil Hamid. belum, Isam Adi belum. Putra belum, semua belum. Yeah, he was the first Dia dah actually. early, Yeah. Okey, macam mana? Siapa yang jemput kau? Dia cerita sikit. Siapa yang panggil kau ke sana? Ada kau ada tu? Casting untuk movie Bicara Hati. Fazura was the heroine. Movie. Manani came to Singapore. So kita bikin casting and I got chosen lah. Oh, I see. I got chosen and did filming film keluar. Then I just tak ada rezeki lah kat situ dia. Tak kena Tak kena. Vibes Dia tak ada job after that. Lepas tu nak buat apa, nak Tapi tinggal mana? selalu orang kalau pergi ke Kuala Lumpur first time you pergi mesti you akan rasa all the feedbacks lah. Kau rasa macam sunyi and stuff like that. Betul. So banyak orang akan melalui itu Betul. lah. Dan bila dia stay on, Stay on to baru cuma aku maybe I it's don't a have test I lah. don't have Maybe I don't have that drive. That's the first test lah. Maybe Test tu aku fail lah. test fail lah. Aku gagal lah. Kira kau punya itu highway code fail lah. Gagal lah. Highway code fail lah. Gagal lah. Gagal. Aku gagal dalam journey aku di Malaysia. Tapi aku bangga satu dalam perjalanan aku as an actor. Aku realise kalau drama Suria berganding dengan Indonesia dengan berganding dengan Malaysia, aku selalu dipilih untuk represent Singapore. So mungkin aku Kau ada package ayam kampung je. Kau ada package je lah. bukan package bro. Habis Aku apa ada tu? combo meal. Combo meal. Package. Tak ada Combo, package lah bro. combo. Biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Siapa yang membuat Nick leave acting kat Suria? Spill the tea. Ada kau ada masalah dengan I Suria atau think Mediacorp? some people know this, some people don't know this. Aku rasa the first step kenapa aku left acting industry. As we
sorry to say this, I know you guys are still involved in the scene. Bagi aku kat Singapore ni tak ada industri. It's just a scene. It's very a small platform with one TV Malay channel yang aku tak faham sampai sekarang. Aku tak faham dengan erti casting. Whereas, okay Adi, give me the names of the actors you want for your drama. Kau kasih A, B, C, D. Oh, taklah, aku tak nak A, B, C, D, aku nak E. So why the fuck you ask for casting? Kau pilih je lah at the first place. Kau don't waste everybody's time. So aku banyak insiden yang orang nak aku jadi hero, tapi diorang cakap overacting. Bukan apa? Overpriced. Bukan overpriced. Overexposure. Overexposed. Dia baru berlakon drama ni, berlakon drama tu. So rezeki aku ni ditakluki oleh Kaabah. Ditakluki oleh taklukli. I don't know it's a Malay word lah. Dikontrol oleh Betul-betul, but it's alright. Cuba dia punya sebutan dia mungkin. Tajuk dia lain lagi. Dikontrol oleh Kaabah Suria ni, aku call it. So aku tak nak manusia determine rezeki aku. Aku nak Kau tak ada control lah. ada control. So Tak ada aku control don't like dia. that. Then the second disappointment, aku feel Sabar. P. Isaac, the one you played my wife. P. Isaac is a drama yang directed by Jason Chong yang aku give everything. Apa yang aku belajar 16 tahun dalam scene, aku kasih. And I feel I did my very best. So when I wasn't nominated, aku felt, what the fuck, sah? When aku saw the 5 nomination, I should be in there. Kalau aku tak menang pun, I should be in there. So aku rasa, ini adakah ini diplomatik? Mungkin. Then mungkin that time aku ada salah faham dengan anak emas Suria. Which I cannot name because aku takut kena sue. So mungkin dorang more sided to her. So aku feel it wasn't fair. So banyak benda berlaku. Then aku jenis yang benda tak betul tu aku akan cakap. Macam sampai sekarang, if they do a good drama, aku akan puji. But if they do a shit drama, aku pun akan say. So what I left because aku dah tak boleh main the game of our TV station. Aku dah macam, bulan ni berlakon, next month nak kena rest. Nak kena rest, bill kau nak bayar ke apa? Ambil makan minum aku, kau nak tanggung. Tak konsisten lah. Tak konsisten. So there is no scene. So aku tak agree yang hidup seorang pelakon tu bergantung. Very simple. Pelakon, kita jangan ambil pelakon yang jadi director, pelakon yang jadi producer. Namakan aku seorang pelakon yang make money daripada berlakon saja di Singapura ini. Semenjak kehadiran SURIA. Namakan. Based on acting saja. Please don't involve people like Suhaimi, people like Taufik. Pasal diorang dapat main cross channel. Diorang dapat main channel 5. Just talking about the Malay channel, seorang pelakon yang boleh berdapat pendapatan yang baik daripada, mungkin ada 1, anak emas dia. 2, that's it. What about the rest? So bila pelakon tu paksa bekerja, we need somebody yang boleh commit. Apa erti commit tu? Aku boleh commit. Kau sign aku setahun lah. But why you cannot sign? So there are games of the TV station yang I cannot agree on. Mungkin itu cara dia. You know, tapi aku tak boleh agree. So aku left lah. So Tak ada stability sebab lah. itulah aku leave TV because of many factors. So decision tu kau dah ambil lama ataupun 2017 aku made a decision and I left. That's it. That's it. So bukan marah dengan sesiapa lah, tapi pasal Marah dengan semua orang. Marah dengan TV station, marah dengan keadaan, dengan sistem, semua aku marah. And whenever they all know, sebab orang tanya apa yang Nick marah sangat, because aku sangat lantang dengan pandangan aku. Oh, this such a good show. Tai saya ni show. Oh, this such a good drama. Tai saya ni drama apa yang bagus sangat. Tapi kalau bagus aku puji. There are good contents and also there's rubbish contents. You know, there is good camera work. There also bad camera work. Sorry to say this, ini aku terpaksa pertahankan bangsa aku lah. TV station, kita ada TV station India, kita ada TV station China. Fine. Okay. Yang ada channel sendiri. Why are you giving Melayu production to Chinese and Indians? Sorry, I'm not being racist. Banyak lagi production Melayu yang needs job to create the industry and they are capable. But why are you giving to the Indians and to the Chinese? Because of quality, because of the control. So it becomes political. So benda-benda gini semua bagi aku, it's a bit pukimak. Sorry my language. So aku better leave. Pasal kalau aku berbual TV station aku panas. Pasal I was a full-time actor. I gave everything. Tak ada duit, tak ada apa. You know, a part of my life as an actor also spoil my marriage. That my missus complain yang kau tak ada duit. But aku fight. Pasal aku believe. Tapi believe tu, just imagine this lah di. Bapa aku tengah nazak di. Nazak. Aku berlakon. Bapa aku meninggal, aku cakap besok kita shoot. Bapa tak nak ada shoot. Bapa saya akan hidup balik. Bila aku menang Pesta Perdana, pelakon lelaki terbaik. Menang kan? Menang. Aku
say thank you to my father. I say thank you. So to me, it's not enough. I did filming even when my father was on his deathbed. Tapi itu diorang tak boleh kenang. So kenapa aku nak mati untuk orang yang tak nak mati untuk aku? So pergi matilah. I left 2017. And I never regretted leaving television, but I miss acting like hell. So kalau kau dijemput untuk berlakon, Actually ada sekarang producer yang nama aku naik. Sorry to say. Kan? Macam anak Metropolitan, the last one. Orang tanya, kenapa kau tak cast Nick Mikhail? Boleh ada apa tattoo? They are showing like people with tattoos everywhere. Nama aku naik. Tapi ada anjing-anjing golak kat dalam table tu yang tak nak nama aku. tak favourite lah. Tak favourite, you know. Mungkin diorang tak boleh main jubur aku ke apa lah. Diorang mungkin suka main jubur budak kecil. Something like that lah. You know, I don't know. Okay. So, to me, I cannot play this game anymore. Aku tak suka tengok orang bully orang. Aku tak suka tengok tak ada fairness in this. So, there are many times producer, ini kau akan laser tak tattoo kat tangan kau? I cakap, sekarang ni, tak payah laser. Makeup dah cukup. It's either you want or you don't want. You want me to act? Okay. Aku cari orang lah kat KL. Brush tangan aku 3 hari takkan hilang. But do you have a budget to do that? So, soalannya aku tak faham. Would you laser off your tattoos to go back to acting? Kau ingat laser tu tak sakit? Murah. So, actually benda-benda ni semua, so yang border korang sekarang apa? Tattoo aku ke? Capability aku? Because I believe 2017 bila aku left the scene, I still got a lot to give. Tapi dia dipotong begitu je. Yalah. So macam sekarang, macam people ajak aku berlakon sampai aku dah tahu hati. So kau rasa tak ada keadilan lah. Tak ada keadilan, aku tahu hati, aku rasa lost lah. Benda ni aku dah hilang lah. Hilang lah. Benda ni hilang lah. Hilang semangat lah. Hilang semangat. Tapi kalau kau tanya rindu Rindu bro. Okay. Rindu pasal I think Minat tetap tak hilang I've lah. acted under you before. Puteri Amera, Raya Suraya, Banyak lah. Kau banyak lah. I've paired with you. Bila time kita give, kita akan give. Wahyu Rahman is one of my best heroine on screen. I got 3. One is Wahyu Rahman, one is Arti Taib. One more, lama sangat lah. Tapi pasal aku rasa chemistry dia baik, Lin Nasir dengan aku. Ini 3 bagi aku the best. So the thing is, people who they know aku punya commitment. And they know the delivery aku. Tapi kalau tu semua not enough, aku cakap lah, how much you give, not enough lah. 2 orang aja. You see, Crossy ni comfortable lah. Gaji aku 1 bulan 10,000. Berapa aku nak fight untuk kau? So bila ada orang-orang macam itu, okay lah, forget it lah. Tapi ada hikmah dia. Bila aku give up acting. It's something yang aku buat 17 tahun. And aku tak main-main. Mungkin Allah dengar, walaupun aku tak betul, Allah dengar. Allah shifted aku to banking. And Alhamdulillah, rezeki aku was there sampai sekarang. Lagi stable lah Lagi You got to stable. live what you want to live lah. Yalah, pasal bila aku actor, aku ekonomi. Sekarang aku business. But do you think because of your apa tu? Aku nak tanya tapi aku nak ketawa. Okay, maybe because you orang kenal, adakah is that one of the factor that makes it Easier, people betul. to come and get loans from you? Bila I dah ada fan base, so I must say itu membantu. So aku ambil itu macam apa tahu. Okay lah, aku berlakon, habuan aku selepas 17 tahun, aku dapat these people who take loans through me. Itu je lah. So kebanggaan aku sebagai seorang pelakon, itu je lah aku dapat lah. So Tuhan masih sayang kau lah. Sayang aku. Stability, I have to say that whatever I'm doing now is much more stable than being an actor. Maybe niat kau lah. Tu niat lah. Yalah. Actually, the word is bukan niat dia. Apa yang aku nak. Yalah. Benda yang aku nak tu kau tak kasih. So aku left. So dia tahu yang aku betul nak tu benda, tapi aku di-block oleh orang-orang yang tidak adil. Mungkin, So dia kasih aku a different thing. Mungkin Pasal truth speaking, kalau dulu aku pandang orang-orang di TV station ni yang duduk atas kerusi ni besar. Tapi sorry to say, if in life standing, I am much more bigger than all you guys. I am paid more than you guys now. And aku satisfaction bukan pasal aku berdendam. Pasal korang ingat korang boleh control rezeki orang tu sebegini. Tapi aku keluar dan aku ubah rezeki aku dengan dengan izin Allah, dengan orang-orang yang sayang aku, yang doakan aku. Aku am better in life now. So I don't miss being an actor so much. Tapi I miss going in front of the screen. Pasal it's a beautiful thing. Dapat menjadi orang lain yang orang percaya. Faham? Kau percaya aku tak? kau dah duduk sini, takkan aku tak percaya. Ya. Ya, soalan seterusnya. Lagu satu lah. Kau betul tak nak try jadi politician across the border? Lagu satu. Tak apalah, lagu banyak question lagi. Okay. Apa lagi question? Okay, ini tentang your tattoo.
Okay. Why did he commence the first? Why did he commence the first tattoo? And yep. Tak, sebenarnya bila aku berlakon aku dah ada tattoo. Cuma simpan. Tak nampak. Bila kau start tattoo? Your first My tattoo? first tattoo bila arwah mak aku meninggal. So nama dia Ruby. Oh, So aku tattoo nama dia. I remember. Lepas tu aku tattoo aku punya gang logo. Lepas tu aku buang. Lepas tu yalah all over the years lah. So last time my tattoo hidden in the baju. Tapi bila aku dah stop berlakon, so banyak kemarahan in life. And I've always fancied people with a lot of tattoos. Pasal tattoo aku semua ada story. So I did it to my fingers lah. Did it to my fingers. Which, okay, I don't regret what I've done in life. Tapi kalau boleh putar waktu, aku tak bikin sampai ke jari lah. Tapi yang satu tu aku Pasal kau bila bikin dia 37 dia masih style lah. Bila 47 dia macam kerepot sikit kan. 57 tak tahu dia macam dah macam 1 jadi 7 kot. Yalah. So that is something kalau aku boleh So aku apa erase story lah. yang kita nampak tu yang dekat sini? Yang ini aku akan erase pasal this is the date I met Nora. Okay. So I think since I'm with Coco it's not right to have this. So I will change this. Oh ni The day I met her. So this one 1978 aku punya birth year. ya. So this is Daruma is for luck. Then this is dia fortune. Dan ini nama kucing aku, Wrangler. Dekatkan sikit. Nama kucing aku, Wrangler, my first cat. Then I got King Coco's name on my wrist, on my Oh, ni on baru my thumb. lah yang King Coco baru King lah. Coco barunya. Dan banyak story lah. Aku ada story macam why I have a microphone. Microphone sini Sini. Microphone. Dia punya mikrofon dia tak ingat. Microphone is pasal aku a loud person. Then yang bunga ni pasal aku a colourful person. So there are a lot of things lah. King Coco ni. Ni lah ni gini ni. Apa yang wow. Cute lah kau Apa dosa buat ni? Cute lah. Apa yang cute? Cute lah. Cute kan ada gini tattoo. Hukum dunia, hukum akhirat. Cik. Kau tengok tu heavy lah dia. Okay. Kau pernah tengok tu siksa neraka? Oh takut dia. Dia potong dia dah. Cerita apa? Dia jatuhkan, dia Cerita apa? patahkan dia. Cerita apa? Betulkan balik. Siksa neraka. Siksa neraka Indonesia punya. Band bro. Bro, rabak bro. Heavy. Aku tengok siksa neraka tu macam rabak. Tobat. Rasa tobat lah. Pasal tu benda betul lah bro. Dalam agama kita pun cakap bohong. Berapa kali aku bohong. Okay. Potong sampai boring. Ada lagi a few Apa lagi? Tapi I rasa dia dah jawab lah. Tanya challenging sikit lah. Tak challenging Ni lah. diorang punya soalan bukan saya punya soalan. Saya punya soalan mungkin challenging. Okay. Okay, macam gitu Okay, ni ada soalan diorang. Okay, ni tak ada. Ni nak cakap dia punya crush. Siapa dia punya IG is Babe Oh ada. Rina. Okay, kita bacakan aja lah. Tak payah dia jawab lah. Yalah, ni tak payah. Ada Babe yang Rina. Back then I got crush on him because he was handsome and love to see his acting. Will he make a comeback? Lagi satu, Lina Aris. Given the opportunity, would you both means aku dengan kau act in another drama series together, and will you still be a couple or play a different role? Of course lah, terpulang pada director kan. Cerita. Cerita Okay. and director lah. And will he make a comeback? Actually, ada a few asking to make a comeback. And then we have tentang King Coco, diorang tanya Miss Cantik, tanyalah betul ke dia nikah dengan King Coco? Dah jawab dah. Dah jawab. Okay. And ni satu tanya FB, Linda Arifin, why King Coco? Pun dah jawab ya. Dah jawab. Okay. Lagi satu tanya, okay, Hans, Hanz, why he keep twitching his eyes? Kenapa? Number one, muda-muda banyak makan substance lah. Really. So bila dah tua tu, substance tu akan dia ada effect lah. Then Your at the same nerve time, the nerve Lepas tu at the same time pun I did boxing for a few years. Kena hit kan. So that's why aku always twitch lah. So my nerve is wrong. My nerve is rosak. Itulah aku boleh jawab lah. Tapi dah okay apa? Tak perasan sangat. Dia kalau aku datang aku punya anxiety kan, aku akan twitch a lot. Kalau aku tak relax, kalau aku rasa macam tak kena. Kalau aku relax okay. Tapi dengan kita dia jarang lah twitch kan. Ada Mungkin juga. pasal dia Kalau aku dah berbual dia dah twitch. Pasal Dia ada jin tepuk. Jangan sebut. Jangan ingatkan lah. Jangan ingat lah. Okay. Apa comeback? Aku rasa comeback tu at 47 I am somewhere in life which I'm very comfortable and I love my new job. So comeback as a full-time actor tidak mungkin. Because I believe that now I have responsibility. Pasal to keep on my current lifestyle ni, saya rasa saya tak boleh berlakon. Berlakon cannot tampung my lifestyle. Okay. So I have to do what I'm doing right now. But if people kasih peluang untuk berlakon, a nice watak, okay, truly speaking aku dapat banyak watak time aku berlakon. Tapi aku always wanted to be an ustaz yang aku tak dapat. Watak ustaz. Watak ustaz.
Aku selalu masih nak boleh jadi lagi, masih boleh lagi. Aku nak try jadi bapuk lorong. Ha? Bapuk lorong. Abang, Oh. 50 dengan buah-buah nak masuk tu. Okay. Okay. Ah. Really ya? So, really? Okay. Challenging role lah. Cacat. Tapi semua aku tak dapat lah. No, Cacat. I really want to play cacat tu. But tak dapat lah. Tapi kalau nak comeback ni sekarang okey lah. Maybe betul lah nak kena foundation, makeup apa semua. Depend kan. karakter lah. Depend Ada lah. Depend boleh, karakter. Kalau Depend yang karakter. Cuma dia aku have to memang agree full yang karakter. banyak pun pelakon-pelakon. Siapa nama pelakon Aquaman tu? Yang rambut panjang tu, yang handsome tu. Siapa Mamoa. Jason Momoa. Jason ke? Momoa. Dia pun satu badan, dia main banyak role. Yalah. So it depends on the culture that you are adapting. It depends on the TV station that you are. So itu aku pernah di-cast untuk berlakon sebagai gangster di Astro. Okay? Tapi end of the day pun, it was a Sherry Al-Haddad punya project. End of the day pun, I had to cover my tattoos. Pasal it's TV. Kalau film is okay. You know? Aku adalah, people push me for some gangster films in Malaysia. But aku rasa connection tu tak kuat. Or diorang tak tahu ability aku. Or mereka rasa tak ada popularity. Yeah, so gitulah. So comeback tak mungkin. Tapi Kalau kalau ada macam offer, Adi, okay lah. macam Adi nak cakap nak cast aku berlakon banyak kali tapi tak jadi. Macam itulah, tak jadi. Continue. Pasal kau selalu Dia sindir tu ni. Yeah. kau pasal kita pun tak nak sangat. Yelah, orang pun tak nak sangat. Aku masalah sikit. Ya, Ada betul. question lagi?